Orang KL ada yang nak try kita main Roti John by The Fat Burger, pastrami ke Roti John apa-apa aja ada orang KL yang teringin nak try. Kat sebelah aku ni personal chauffeur The Fat Burger, Boris Syafiq ataupun akaun TikTok Wave Biru kan. Wave Biru. Dia ni nampak gila sikit. Dia kata bang, tuan bila nak Obi? 7 bulan 3. Last bulan 3. Last kalau confirm kita ambil order last order 6 bulan 3. Tapi yang ni video ni bukan confirm lagi. Just aku nak tanya dulu di luar sana, orang KL ada yang teringin. Apa tolong hadir di ruangan komen. Selangor ke? Okay, KL ke Selangor ke belah mana ke, kau can tag akaun TikTok Wave Biru. Yang paling penting sekali hadir di ruangan komen. Dan juga yang ni kira sekejap video aku nak tanya dulu. Kalau betul-betul ramai mau, InsyaAllah kita boleh buat jadi kan. Ni nak buat kerja gila. Kalau kita nak pergi sana, nak pergi sana orang Perak pun kita tunggu kat RR apa orang Perak boleh. Hamkan macam mana? Dia punya pit stop tu kat mana? Tunggu kat mana? Satu tempat ke hang akan pergi jumpa dia apa? Tunggu kat satu tempat. Satu tempat ya. Contoh? Contoh macam Perak kita simpan bulan apa boleh tunggu RR simpan bulan depa main pick up itu lah. Kalau KL kita kena tanya orang KL pit stop mana yang boleh sesuai. Hangpa letak di ruangan komen juga. Tempat mana yang sesuai untuk Wave Biru Syafiq ni untuk berhenti. Ini kira trusted ni ada 2 tahun dah dia jadi personal chauffeur kita. Orang KL hadir di ruangan komen. No, kau tak mau.